Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pada hari ini kita telah menginvite ataupun menjemput seorang tokoh yang tidak asing lagi di kalangan kita di Selangor. Ketua Wanita Negeri Selangor, Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor dan juga pengurusi skuad. Saya tidak akan sebut nama skuad ni, biar akan Datuk sendiri sebut. Datuk Halimatun. #Halimatun56 Halimatun56 di TikTok. Itu account address TikToknya. Dan Datuk, sila perkenalkan diri dan juga ceritakan sedikit background NGO squad ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memanglah sebagaimana yang dah dimaklumkan tadi, merupakan Ketua Wanita UMNO Negeri Selangor. Dalam masa yang sama, Wanita Selangor juga telah mewujudkan satu kelab dinamakan Kelab Skuad Sehati. Okey, Kelab Skuad Sehati ini diwujudkan bertujuan supaya kita boleh menjalankan aktiviti-aktiviti dan program-program bukan sahaja di peringkat negeri, tetapi kita juga buat program di parlimen-parlimen. Okey, ini macam contoh hari ini adalah merupakan program di mana kita lebih kepada program kepenggunaan supaya maklumat ataupun kita ni sebagai ejen kepada kerajaan untuk kita menyampaikan ilmu dan maklumat kepada masyarakat di akar umbi lah. Kita tak nak buat program ni, kita banyak program dah kita buat di peringkat negeri, tetapi kadang-kadang tak sampai ke akar umbi. Kita nak menyebarluaskan program-program ini supaya masyarakat di luar sana juga mendapat ilmu. Contoh macam hari ini program di mana kita buat program topik hangat yang sekarang selain daripada kita menjadi pengguna, kita juga kena peka bahawa sebagai pengguna kita juga kena peka dengan keadaan semasa yang berleluasa. Betul. Contoh macam scammer dan sebagainya, ya, kan. Betul. Jadi kadang-kadang contoh kita nak membeli barang. Betul. Kita ni kan dah terdedah, bukan saja terdedah dengan masalah-masalah di luar sana tu, bukan yang hanya berumur, yang dah berumur, tapi anak-anak muda pun terkena juga. Kan contoh kadang-kadang kita tengok barangan yang berada di TikTok, kita rasa barangan tu kita tengok murah, kita nampak macam berkualiti, tetapi bila kita beli, kita tengok tak sama dengan kualiti yang kita harapkan. Jadi kita nak mengajar masyarakat supaya apabila terkena benda ini, buatlah aduan kepada KPDNK ni. Inilah hasrat dan tanggungjawab kita lah untuk kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat sebenarnya. Kita dimaklumkan di Selangor lebih daripada 32,000 kes telah dilaporkan dengan kerugian scam alat elektronik lebih daripada 3 digit bilion. Ya, betul. Lebih dari 900 bilion ya. Itu kerugian yang tertera. Jadi semua pengguna, semua masyarakat, setiap warga lah sebenarnya, semua peringkat. Jadi kursus ini ataupun taklimat ini telah berkembang seluruh Selangor tu dah berapa banyak kawasan dah dibuat. Kita sebenarnya hasil daripada apa yang kita buat di peringkat negeri, kita kembangkan ke parlimen. Semalam kita dah buat kat Parlimen Tanjung Karang, hari ini kita buat kat Parlimen Sayang. Okey, minggu depan 21 bulan kita akan buat juga dekat Parlimen Sungai Besar dan juga Parlimen Sabak Benam. Jadi Datuk akan pusing Selangor ke semua parlimen. So kita dah ada jadual bulan Ogos, kita buat ni mengikut zon lah. Mengikut zon. So jadi bulan Ogos, bulan September, bulan Oktober, bulan November dan bulan Disember memang kita akan pusing satu Selangor. Jadi warga Selangor di mana saja akan pastikan anda mendengar siaran lihat siaran di social media sosial kita ataupun media sosial Selangor sendiri untuk program-program ini program taklimat kepenggunaan. Taklimat kepenggunaan. Terima kasih banyak-banyak usaha skuad
yang sangat prihatin untuk warga Selangor secara amnya segalanya. Untuk maklumat juga, Kelab Suruh Sehati ni kita memang seperti mana yang saya maklum tadi, kita memang ada penyeras di setiap parlimen-parlimen, 22 parlimen di Selangor. Dan kita juga mempunyai sukarelawan-sukarelawan yang ramai di parlimen-parlimen tersebut. Jadi rangkaian kita memang luas. So kita menggunakan rangkaian kita yang ada. Sukarelawan, you tahulah, sukarelawan is a sukarelawan. You faham kan? So semua peringkat. So sukarelawan ini akan bertugas dan membantulah kita untuk kita buat program-program di parlimen-parlimen. Jangan kena scam, jangan kena tipu kan. Kena berhati-hati. Dan saya mengharapkan contoh macam hari ini, semalam di Tanjung Karang kehadiran juga seramai 210 orang. Hari ini pun 200 lebih juga. Jadi kita mengharapkan daripada 200 yang hadir ini, mereka ini bila balik ke rumah, dia juga boleh memaklumkan kepada keluarga mereka dan juga jiran-jiran mereka kan. Jadi maknanya ramai yang akan peka dan dapat info setempat kan. Terima kasih Datuk Pat tu ya.